Saya pernah jumpa dengan seorang pemimpin PAS lah. Orang kanan betul-betul. Orang Kelantan, MP. Saya tak nak sebut nama lah. Okey. Dia beritahu kat saya, kita sedang berundi dengan UMNO ni. Berundi apa? Yalah, formula kita sedia bagi Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Hah? Jap. Betul ke apa yang saya dengar ni? Kita sedia bagi Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Apa gila Perikatan Nasional ni? Sanggup nak jadikan Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri? Adakah anda semua sudah lupa Zahid Hamidi pernah berdepan 47 kes rasuah? Ke 47 kes tu dikira sikit? Atau disebabkan kerjasama dengan Hadi Awang, Zahid auto jadi suci? Dan kepada ahli Barisan Nasional, sanggup anda semua kerjasama dengan PAS untuk jadikan Zahid sebagai PM? Kalau ia pun tunggulah Presiden UMNO ditukar. Kemudian angkatlah Presiden UMNO yang baru lebih bersih sebagai Perdana Menteri. Tapi ini tidak. Apa yang tak sabar sangat ni? Semua dah gilakan kuasa ke apa? Bersatu je yang relax, gerak solo di Negeri Sembilan. Terus kekal berprinsip. No BN, no PH. Satu-satunya parti pembangkang yang bertanding di Negeri Sembilan tanpa kerjasama dengan parti yang ada dalam kerajaan. Jadi untuk rakyat hentikan kegilaan ini, rakyat memainkan peranan yang amat penting. Kita perlu hentikan strategi gila Perikatan Nasional dan Barisan Nasional untuk melantik Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Pada 1 Ogos 2026 nanti, mohon kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan untuk pulang dan keluarlah mengundi calon-calon daripada Parti Bersatu. Cukup-cukuplah kita ada satu Perdana Menteri bekas banduan. Kita tak nak burukkan lagi nama Malaysia dengan mengangkat orang yang pernah ada banyak kes rasuah sebagai Perdana Menteri. Ingat, undilah calon-calon Parti Bersatu. Bersatu, beramanah, bermaruah.